Okey, hari ni mak masak asam pedas ikan patin. Okeylah, lain yang dirancang, lain yang menjadi. Asal mula nak buat ikan patin masak tempoyak. Jadi ikan asam pedas. Bolehlah kita hari ni makan asam pedas ikan patin. Ni dia yang dah siap ya sahabat-sahabat semua. Okey, sebelum itu bolehlah tonton video mak. Macam mana mak memasak ikan patin asam pedas. Okey, ikan patin asam pedas ni dah biasa dah masak. Tapi tak jemur. Jadi hari-hari pun tak apa asam pedas ikan patin ni. Okey, jom kita tonton video mak. Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni mak nak masak asam pedas lagi sahabat-sahabat. Tadi mula-mula nak masak tempoyak ikan patin ni. Lepas tu tiba-tiba bertukar selera pula mak ni. Ada tak orang macam mak ni? Tiba-tiba kalau teringin nak makan tu, tiba-tiba je dah tukar jadi menu dia. Kalau macam tu kita geng lah sahabat-sahabat. Kadang-kadang nak makan lain, tiba-tiba dah jadi lain. Teringin nak makan yang tu kan. Jadi mak pun dah siapkan bahan-bahannya, senang je. Yang tempoyak tu nampaknya tak jadi buat lah. Mak buat asam pedas biasa je dah. Lama tak makan. Ni bahan-bahan untuk membuat asam pedas ikan patin ya. Ikan patin ni mak beli biasalah kat pasar malam. Patin yang kuning ni. Kuning isi dia. Isi kuning. Lemak je ni. Lepas tu bahan-bahan yang mak dah blend ni. Bawang besar. Bawang kecil ada. Bawang ros tu. Halia sikit dengan bawang putih. Bahan-bahan itu kita blend. Ni yang mak dah blend ya. Mak dah siap blend. Okey, nak cepatkan video ni, tak nak lama-lama. Dan satu lagi juga dia ni mak dah rebus lada kering ni. Lebih kurang banyak ni lah. Kita rebus dulu, dah buang biji, mak dah blend. Ini dia hasil dia. Okey. Kita dah siapkan bahan-bahan blend dia. Lepas tu kita nak tengok pula bahan-bahan ni sayur dia. Serai, ada serai setengah mak ketuk. Bunga kantan dengan daun kesum. Ni dia. Lepas tu ada juga dia ni apa? Bawang Holland dengan ni apa? Allahu Akbar, nak sebut tomato ni pun susah sangat. Tomato. Lepas tu ini dia seekor ikan patin. Ni patin sungai ke patin apa tak tahu ni, patin sungai rasanya ni. Okey, sekarang kita nak teruskan memasak. Sebelum itu sahabat-sahabat, siapa yang baru jumpa channel mak ni, mak ucapkan selamat datang, dan yang dah menyokong tu mak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah merahmati segala sokongan anda semua dan semoga dilimpahkan rezeki buat kalian. Allah jatuh. Okey. Kita nak masukkan minyak dalam kuali ni. Secukupnya lah. Minyak untuk menumis. Kalau tak cukup minyak pun dia tumisan tu tak berapa cantik nanti. Okey, kita nak tumiskan bahan-bahan ni. Kita tunggulah dulu minyak panas. Minyak dah panas, kita masukkan dulu ni serai. Kita masukkan bahan-bahan yang kita pisah ni. Kita tumiskan dia sehingga garing. Dia dah sedikit wangi. Kita masukkan lada kering yang kita blend tadi. Masukkan 2 sendok ni. Kalau nak pedas boleh tambah. Kita tumiskan dia sehingga pecah minyak.
Okey. Dah pecah minyak ni. Kita masukkan satu ni separuh ni. Kita masukkan bagi lembik dia. Bagi lembik tomato tu. Masam-masam tomato. Kita tumiskan dia dah. Dah naik wangi. Okey, kita masukkan ikan ni. Ikan patin. Banyak ke ni? Masuklah semua. Ikan ni simpan lama-lama kan tak sedap pula. Okey, kita bagi dia sebati dulu dengan bahan yang kita tumis ni. Bagi kering kan. Mak tadi basuh dengan air limau ikan patin ni. Nak hilangkan hanyir-hanyir tu kita basuh dengan air limau. Okey. Ya. Bati macam ni. Lupa mak tadi nak tunjuk air asam jawa tu. Air asam jawa ni lebih kurang segenggam. Kita bancuh dengan air. Okey, kita boleh masukkan. Segenggam nampak tu. Kita tambahkan lagi air. Okey, air ni kita bagi dia tutup ikan tu. Bagi dia okey. Okey, kita dah. Kalau ada sayur bendi, masuk sayur bendi. Tapi tadi mak adalah sayur ni Sayur ni sedap ke masuk? Ni apa namanya? Timun apa? Timun apa namanya tak tahulah. Kalau kita masak dengan apa nama? Tempoyak sedap. Tapi ini tak tahulah. Mak ingat nak masuk sikit lah. Sedap ke? Mak tak pernah buat pun. Sedap kot masuklah sikit. Masuklah 2 ke 3. Ni lebihnya kalau buat tumis sayur pun sedap. Masak lemak pun sedap. Buat kita makan berdua je ni. Makan dengan anak ni. Tak apalah, kita masak je lah. Okay, kita masukkan lah. Ni apa namanya ni. Daun kesum dengan ni apa nama. Bunga kantan ni kita masuk je lah. Ni masukkan semua. Tomato ni, bawang besar ni mak suka masukkan. Dia ada manis-manis dia ni. Manis-manis bawang ni dia lain sikit. Pernah buat telur dadah. Lawang telur dadah. Bubur bawang lah. Potongkan bawang kalau nak. Buat telur dadah sahabat-sahabat. Dengan telur dadah ni kalau kita masukkan kunyit ni pun sedap tau. Daun kunyit kita potong halus-halus tu. Masukkan daun kunyit ni. Kita nak buat telur dadah. Masukkan daun kunyit ni potong halus-halus ni. Okey, kita dah nampak nak mendidih ni. Kita biarkan dulu mendidih. Ni dia bahan perasanya. Garam. Secukup rasa. Gula sikit. Dan apa nama, cube ayam sikit. Ni dia bahan perasa. Terpulang sahabat-sahabat mana yang tak suka tu boleh skip. Okay, kita masukkan ke dalam ikan yang dah mendidih ni. Kuah yang mendidih ni. Kita boleh masukkan bahan-bahan perasa ni. Okay, ni tadi air blend ni sayang. Kita masukkan. Kita biarkan dia sebati dulu. Kuah dia kalau ada siapa nak cair, tambah air. Kalau nak pekat, biarkan dia pekat. Tapi ini
Nak kata pekat tak pekat, nak kata cair tak cair. Sedang-sedang elok je. Ni nak buat telur dadar. Telur dadar kita potong-potongkan halus. Potong halus kunyit, bubur bawang, garam sikit dan cukup rasa. Kita nak makan yang simple seadanya je. Rumah dah tak ramai orang ni, kita makan apa yang ada je lah. Okay. Ni kita bolehlah goreng telur dadar pula. Kita biarkan mendidih dan biarkan dia merenih sekejap. Okey sahabat-sahabat, mak terlupa pula nak bagi kunyit hidup tadi. Kita masukkan kunyit hidup tapi tak tumbuk, tak puas rasanya. Kita tambah lagi kunyit serbuk sikit. Lupalah sahabat-sahabat. Tadi patutnya tu bubur sikit kunyit hidup tu. Kunyit hidup banyak pula ada kat rumah ni, tapi mak terlupa dah. Dia bubur serai ke tadi. Serai ketuk-ketuk je. Kita bubur kunyit hidup tu rasa dia sedap sikit. Rasa seger. Okey. Kita rasa dulu. Sedap. Rasa kunyit tu sedap rasa dia. Okey, nampaknya kita punya asam pedas ikan patin dah siap. Bolehlah kita tutup api dan boleh dihidangkan. Okey, sahabat-sahabat. Inilah dia rupanya ikan patin asam pedas. Cara mak. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita nak masak telur dadar. Okey sahabat-sahabat. Inilah dia menu mak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan masakan ini. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Okey, mak nak masak telur dadar pula. Okey. Okey, ni dia ikan patin asam pedas mak dah siap. Jom kita menjamu selera semua bersama telur dadar. Ni dia telur dadar daun kunyit dah siap. Jom kita menjamu selera. Okey sahabat-sahabat semua. Terima kasih menonton hingga selesai. Okey, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.